Hadis ke-32. Sayyidina Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hadis Hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Al-Daraqutni dan imam yang lain secara musnad. Manakala Imam Malik meriwayatkannya dalam kitab Al-Muwatta daripada Amar bin Yahya daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Imam Malik telah menggugurkan Sayyidina Abu Said daripada jalur sanad. Namun, hadis ini mempunyai pelbagai jalur riwayat, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Pengajaran hadis. 1. Hakikatnya, tiada kesusahan dan kemudaratan dalam syariat Islam. Setiap suruhan Allah Ta'ala mendatangkan banyak manfaat manakala sebarang larangan mempunyai banyak kemudaratan kepada diri, masyarakat dan negara. 2. Orang yang zalim berkemungkinan menjadi muflis di akhirat kerana pahalanya akan diberi kepada orang yang dizalimi. Bahkan, dosa orang yang dizalimi akan ditanggung oleh orang yang zalim sekiranya kehabisan pahala. 3. Berusahalah untuk mencegah kemudaratan daripada berlaku dan menghilangkan kemudaratan yang sedang berlaku. 4. Kita perlu sentiasa berlaku belas kasihan sesama manusia, kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan.